Okey, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baca doa. Amin. Okey, terima kasih, boleh duduk. Macam mana nak berdirikan? Okey, so apa khabar hari ni semua? Baik. Okey. Boleh masuk cepat-cepat. So hari ni hari Selasa 12 hari bulan 5 2026. Ketua kelas harian ada harian. Berapa orang hari ni ada? Siapa? Berapa orang tak datang? Semua ada. Semua ada jadi 20. Seorang tak ada? Okay, jadi semua ada 29 per 28 per 29. Okay, jadi untuk hari ni kita akan teruskan lagi dengan kita punya topik seterusnya, iaitu topik 6.2. Okay, bentuk geometri 3 dimensi 6.2 bentangan. Okay, tapi sebelum tu saya nak imbas sedikit apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okay, minggu lepas kita belajar tentang apa? 6.1 berkenaan dengan apa? Bentuk geometri, betul? Okay, ada berapa bentuk yang kita dah belajar? 5. Okay, Inas, bentuk yang pertama, apakah bentuk yang pertama? Siapa ingat bentuk yang pertama apa? Inas, apa bentuknya Inas? Prisma. Okay, prisma. Yang kedua, awat ada awat? Awat lah. Memang kedudukan dah berubah ya? Saya jadi macam berubah kedudukannya. Okay, awat dekat sini. Bentuk kedua apa awat? Piramid. Piramid. Yang ketiga, salam. So. Adib, bentuk ketiga apa Adib? Bentuk ketiga apa? Silinder. Okay, yang keempat. Mirza ada? Mirza, keempat apa? Cone. Okay, yang kelima. Yang terakhir apa? Wenyang. Sfera. Okay, kalau minggu lepas kita dah belajar tentang ciri-ciri dia, betul? Okay, ciri-ciri setiap bentuk tersebut. Okay, bentuk prisma, ciri-ciri utama dia apa benda? Siapa ingat? Tapak, dia ada 2 tapak poligon. Okay, dan juga satu permukaan, betul? Okay. Kalau piramid pula? Satu tapak rata.
Okey, atau tapak tu tak kisahlah tapak bentuk apa-apa kan, sebab piramid boleh tapak dia tiga segi boleh, kotak pun boleh, bentuk poligon pun boleh. Tapi dia ada satu puncak, betul. Okey, satu puncak. Okey, silinder pula ada apa? Dua tapak rata dengan satu permukaan sisi. Okey. Oh, Adam banyak jawab hari ni. Zuhaira, apa Zuhaira kalau kon pula? Dia punya ciri-ciri apa? Satu tapak rata bentuk bulatan. Okey, satu tapak rata bentuk bulatan. Okey, kalau sfera, Irdina, sfera bentuk apa dia punya ciri-ciri bentuk sfera macam mana? Ha? Okey, satu permukaan melengkung. Tanpa sisi. Okey, so ciri-ciri 5 poligon apa? 5 bentuk 3 dimensi ni adalah 5 yang standard lah, yang kita perlu tahulah. Okey. Jadi saya rasa semua dah faham tentang ciri-ciri. Okey. Ciri-ciri dah faham. Okey, selepas tu kita nak belajar tentang dia punya bentangan pula. Macam mana bentuk 3D ni boleh terhasil. Okey. Kalau tadi kita dah cakap kan, prisma ni ada tapak poligon, satu ke dua untuk prisma? Satu ke dua prisma? Siapa ingat? Ada dua kan? Ada kiri kanan ataupun atas bawah, betul? Okey, ada dua tapak poligon dan satu permukaan. Contohlah, saya nak tapak tu bentuk tiga segi. Kan? Tiga segi tapi dia punya badan dia kotak, betul? Okey, permukaan dia rata. Okey, agak-agak kalau kita bentangkan, macam mana bentuk dia? Ada berapa bentuk tiga segi, ada berapa bentuk kotak? Contoh saya ambil tapak dia tiga segi Tapak dia tiga segi. Okey. Tapak tiga segi. Kalau saya buka, contoh kita buat benda ni kertas. Ingat tak aktiviti mula-mula dulu saya nak buat pengenalan? Kita buat tiga segi, betul? Okey, tiga segi tu ada dua. Tapak tu ada berapa? Tiga. Okey, tiga segi kan? Jadi tapak ni ada tiga. Satu yang sini, satu yang kiri kanan dia ada dua. Satu yang bawah, betul? Okey, jadi kalau kita bentangkan, contoh okey, sini kamu akan dapat tapak dia. Okey, betul tak? Ini dulu A4 saya suruh lipat macam ni, betul? Okey, lepas tu tiga seginya kita nak letak kat mana? Nak lukis kat mana? Dekat kiri dan juga kanan lah. Okey, dekat sini boleh? Kalau saya buat dekat sini boleh tak? Boleh tak? Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Sebab nanti dia punya apa orang kata, gabungan dia akan tak rata lah, tak jadi satu prisma yang betul. Okey, jadi kalau untuk prisma dia kena tapak dan juga dua tapak tu dekat kawasan yang samalah. Sebab nanti kalau kita lipat dia akan jadi satu bentuk prisma yang lengkap. Okey, untuk piramid pula. Okey, contoh saya nak tapak dia bentuk tiga segi. Okey, piramid ingat dia ada satu puncak. Betul? Dia satu puncak. Jadi bila satu puncak kita ada tiga segi, maksudnya ada tiga permukaan tepi yang memuncak ke atas, yang boleh lipat ke atas, faham Jadi kita kena buat lagi tiga segi yang macam ni lah. Okey, itu untuk tiga segi. Kalau silinder pula, silinder dengan prisma sama tak? Tak sama. Kenapa tak sama? Sebab tapak dia bulat dan juga dia punya permukaan sisi dia adalah melengkung lah. Okey? Okey.
Kalau silinder tu, kalau contoh kotak pensel kan, kamu nampak kotak pensel yang bentuk silinder, kamu koyakkan tengah dia, kamu buka, dia punya bentuk jadi macam mana? Satu bentuk kotak yang melengkung, betul? Lepas tu ada lagi apa? Yang kiri kanan dia bentuk bulat, betul? Jadi kita tinggal letak bulat tu dekat sini ke? Boleh ke kalau letak bulat kat sini? Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh. Okey, tapi kalau kamu letak sini, kamu susahlah nak buat dia punya cantuman tu. Okey, tapi kalau kamu letak atas dan juga bawah, okey, bila kamu pusingkan, dia akan jadi satu silinder yang mudah dicantum lah. Okey, cara nak cantum pula, kena faham. Kita akan gunakan gam lah kan. Gam dan juga gunting untuk potong kertas. Okey, dekat bahagian bulatan ni kena lebihkan sikit dia punya kertas. Okey, bila dah lebihkan baru yang ruang lebihan tu kita akan tampal lah. Okey. Untuk cone pula agak-agak ada berapa jenis, ada berapa bentuk 2D yang boleh dibuat? Bentuk 2D. Bentuk 2D ingat tak apa benda? Ingat kan? Bentuk 2D ni orang nak kata rentangan dia lah. Okey, bentangan tu adalah 2D. Kalau 3D ni adalah dia punya bentuk yang sebenar lah. Okey. Untuk cone, kita tahu bentuk cone macam mana kalau 3D dia. Macam ni betul? Jadi kalau kita nak buka dia jadi 2D macam mana? Ada berapa bentuk? Okey, kita tahu dia ada satu tapak rata bentuk bulatan, betul? Satu bentuk bulatan. Dia punya badan dia bentuk apa? Tahu tak? Satu bentuk bulatan, satu kan? Okey, dia punya untuk cone dia adalah bentuk sector. Macam bentuk pie lah, macam pizza satu slice kan? Okey, buat bentuk pizza satu slice and then kamu boleh lengkungkan supaya dia jadi satu cone yang lengkap lah. Okey, dan sfera ni saya tak perlu cerita, sfera ni memang satu bentuk bulatan, okey, yang lengkap. Okey, contoh sfera dekat dalam kelas kita apa agak-agak, ada tak? Ada tak? Adi, sfera apa Adi contoh sfera? Kipas? Kipas apa bentuk sfera? Tak kan? Bola. Globe. Okey, globe bumi tu kan? Globe bumi tu bentuknya sfera. Okey, bola pun bentuknya sfera juga. Okey? So, faham untuk ni? Okey, kalau faham, saya nak minta okey, semua untuk buat satu latihan bentangan, lukiskan. Okey, saya bagi masa dalam 15 minit untuk lukiskan dia punya bentangan 2 4 6 bagi belakang. Mirza, okey tak? Adik jangan jentik-jentik. Okey. Mirza bagi belakang. Okey, semua dah dapat bentuk ni. Okey, kalau korang perasan ada 6 bentuk yang ada. Okey, macam tadi saya dah terangkan kan macam mana bentangan tu boleh dilukis kan. Sekarang ni yang pertama tu adalah bentuk piramid yang tapaknya bentuk kotak, betul? Ada 4 sisi. Cuba lukis dia punya bentangan dia macam mana untuk piramid. Boleh pakai pembaris lah, pakai pembaris buat bentangan dia. Okey, buat bentangan ni bentangan ni yang buka ni jadi 2D ni. Okey, saya tak nak dia jadi 3D. Okey, kawan sikit suara Okey, untuk 3D jangan soalan dia dalam bentuk 3D. Okey, tapi saya nak kamu lukis. Okey, untuk saya menilai kamu punya kemahiran individu lah untuk bentangan ni boleh ke tidak. Okey, cuba lukis pakai pembaris.
Okey? Boleh. Okey, kenapa pentingnya kamu nak buat bentangan ni? Okey. Sebab nanti kamu akan belajar macam mana nak kira dia punya luas dan juga isi padu sesebuah bentuk. Okey. Kalau kamu tak tahu nak bentang, kamu tak dapat nak buat dia punya pengiraan luas. Okey. Lukis bentangan dia. Okey lah, Eng dah siap dah. Eng dah siap lakarkan dia punya bentangan. Saya nak tengok yang lain macam mana. Lukis, cuba macam mana bentangkan. Tengok ni. Ni. Dia bentang macam mana, awak tengok. Ada coin kan? Dia bentang jadi apa? Apa? Okey, cuba buat dulu. Cuba kamu bayangkan. Okey, kalau ikutkan dalam buku teks dah ada jawapan. Okey, kamu boleh rujuk jawapan sebagai kamu punya semakan lah. Okey, cuba buat dulu jangan banyak borak Okey, saya bagi masa 5 minit untuk kamu lukis. Okey? Ya, betul. Okey, saya bagi masa 5 minit. Lepas 5 minit saya nak minta tolong rakan-rakan kamu untuk lukis bentangan. Okey? Yang pertama saya nak Rizky. Betul lah dia ni. Ryan lah, saya panggil Ryan lah, senang. Okay, Ryan. Okay, yang kedua Hadi. Boleh Hadi? Okay, yang ketiga Aish, boleh Aish? Aish yang ketiga Aish yang keempat Syakira, boleh? Syakira. Mifdal yang nombor 6 Mifdal. Yang terakhir ni. Amir. Okey, yang terakhir Amir. Okey, 5 minit saya bagi. Okey, walaupun nama kamu tak ada kat depan, tolong lengkapkan dia punya bentangan dan semaklah apabila kawan kamu buat bentangan di hadapan. Ya. Piramid. Ya, piramid bentuk tapak 3 segi. Ya. 11.30. Saya dah dimaklumkan 11.30. Ya. 11.30 akan pergi. Okey. Sama. Okey, siapa yang dah siap bentangan boleh lukis kat depan. Rizky dah siap belum? Alamak. Ya.
Mesti Rizky-nya. Rizky ah, betul lah. Ryan. Hadi mana Hadi? Ais, boleh buat, terus buat Ais kat depan. Betul. Ni Hadi punya. Mirza ini. Mirza, Mister. Main yang? Alah, laka je. Ya. Betul. Boleh lukis kat depan. Tak apa. Ya. Ni piramid segitiga. Tapak segitiga. Afif meniru. Tak apa, Afif boleh buat. Boleh. Sepatutnya you kena buat sama bentuk. Sebab piramid dia sama sisi. Maksudnya bentuknya kena sama. Tak boleh besar, tak boleh kecil. Ini you tengok 3D. Kalau tengok 3D memang ada yang nampak besar, ada yang nampak pendek. Tapi kalau you bentang, you akan dapat satu bentuk yang sama. Ya. Dia sepatutnya macam ni. Ni. Dia kena sama. Okay? Okay, cepat. Okay, Syakira dah buat betul. Kuat, cepat sikit. Kotak, dua kotak. Nombor 1 tu apa? Nombor 1 tu bentuk apa? Saya dah cakap tadi, nombor 1 tu bentuk apa? Ines, nombor 1 bentuk apa? Bentuk prisma. Baik. Main sebut je. Piramid, tapi tapak dia bentuk kotak. Itu piramid, tapi tapak dia 3 segi. Itu piramid, tapak 3 segi. Lepas tu buat je kotak kat luar dia. Kotak sini, kotak sini, kotak sini, kotak sini. 3 segi. Okey. Adalah gambarnya tu. Macam apa ni? 102. Ni ada ni. Okey, lagi nombor 56, Mifdal. Cuba Mifdal, lakar dulu Mifdal. Lakar dulu. Okey. Siapa lagi? Rizky. Tak boleh. Okey. Amir dengan Mifdal okey tak? Amir? Okey tak Amir?
Mirza, tolong Mifdal. Oh, itulah. Mifdal nombor 6. Tu marker atas tu Mirza. Ada tak marker? Ada. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Okey, saya nak semua semak Okey, semua semak untuk jawapan daripada kawan-kawan kita. Yang pertama, okey, betul tak? Ini adalah bentangan untuk piramid yang bertapakkan kotak, betul tak? Betul tak? Okey, kalau dalam kertas peperiksaan, saya tak nak kamu lakar macam ni Okey, lakar pakai tangan saya tak nak. Tapi pastikan kamu pakai pembaris dan juga pensel lah. Okey, gunakan dimensi yang betul. Okey? Sebab kalau kamu dapat dimensi yang betul, barulah kamu dapat bentuk yang betul-betul yang sebenar lah. Okey? Kalau contoh macam ni, ini saya cuba buatkan Okey. Okey. Bentuknya seperti macam ni. Okey, kalau kotak dia kamu dah buat 5 cm contoh 5 cm. Okey, ni saya label A lah. Ni label B. Okey, kita tambah algebra sikit boleh Okey, A dengan B. Okey, tengok Kalau saya label A dengan B, mesti kamu akan dapat dia punya tiga segi tu pun perfect juga. Okey, kamu jangan lukis panjang macam ni, jangan lukis panjang macam ni. Kalau boleh kita lukis ikut dia punya dimension lah. Okey, kalau contoh macam ni kamu nampak dia punya luas agak-agak macam ni kita dah kira. Macam mana nak kira luas untuk piramid ni? Panjang darab lebar untuk apa? Luas untuk apa? Panjang darab lebar, luas untuk bahagian kotak ni, betul? Okey. Kotak ni kamu akan dapat panjang darabkan dengan lebar lah. Okey, A, B. Okey. Okey, lepas tu untuk tiga segi. Macam mana nak kira luas tiga segi? Tiga segi 1/2 kalikan dengan panjang kalikan dengan tinggi, betul? Okey, siapa ingat luas tiga segi macam nak kira? 1/2 kali panjang kali tinggi, betul? Betul tak? Betul tak? Okey. Cakap kuat sikit, saut kuat sikit saya punya sautan ni. Okey, tinggi. Okey, tiga segi macam ni kalau saya bentang. Ini adalah tinggi dia. Okey. Ini adalah tinggi. Dia punya tapak ni adalah dia punya lebar lah. Contoh saya label P lah. Okey. Kita nak kira dia punya luas 1/2. Okey, 1/2 kali P kali T. Okey, faham tak? Faham Kalau contoh gambar ni, kita dah ada luas untuk kotak, betul? Tapi luas untuk tiga segi ni ada berapa? Ada 4, betul? Okey, ada 4. Jadi hasil tambah luas untuk kotak A, B tambahkan dengan 4 kalikan dengan 1/2 kali P kali T, faham? Okey, 4 kali tiga segi lah. Ini dah masuk algebra sikit. Macam mana algebra? Okey, jadi kalau macam ni 4 dengan 2 boleh tak kita nak permudahkan? Boleh tak? 4 bagi 2 dapat apa? Dapat 2 kan?
Okey, jadi kamu boleh permudahkan dia punya luas. Luas untuk piramid bentuk kotak ni AB tambahkan dengan 2PT. Okey, ini adalah total luas. Okey, soalan ni masa peperiksaan pertengahan tahun ada keluar ke? Okey, macam mana kamu nak ni kan? Okey, so jadi untuk bentangan yang pertama betul lah. Okey, jawapan dia betul. Kalau bentangan yang kedua ni betul tak? Betul tak? Siapa cakap betul angkat tangan? Siapa cakap betul angkat tangan? Adib 1, Fifi 2, Adam 3. Lagi? Ryan 4. Aryan pun kata betul. Okey. Kalau tengok gambar, awak tengok betul-betul gambar dia bentuk prisma betul. Tapi tapak dia bentuk trapezium. Betul? Trapezium bentuk dia macam mana? Dia ada tapak sikit lah dekat sebelah sini. Okey, bukan tiga segi. Okey, Adi buat tiga segi, salah lah. Okey, dia kena ada tapak dia dekat belakang dia. Okey, yang ketiga, tak apa Adi. Betul kan buat pembetulan. Okey, yang ketiga pula silinder. Macam ni lah gambar dia betul. Okey, kalau nak kira luas silinder agak-agak macam mana? Okey, satu luas untuk kotak. Okey, luas kotak satu. Tambahkan dengan 2 luas bulatan. Nak segar juga. Habis? Macam apa? Jasmine dengan Fifi olahraga boleh lah. Okay, nanti Jasmine dengan Fifi ni tengok rujuk nota kawan-kawan juga. Okay, luas untuk bulatan ada 2 kan. Okay, luas untuk kotak macam mana dia punya formula? Tahu tak formula dia apa? Untuk kotak luas dia apa? Macam mana? Baru tulis tadi berapa? Panjang darab lebar. Betul? Panjang darab lebar. Kalau saya label A dengan B, luas dia berapa? AB lah. Okey, AB. Tambahkan dengan 2 luas untuk bulatan. Ingat tak? Topik 5 kita dah belajar. Luas untuk bulatan. Siapa ingat? Kita ada dia punya jari satu, betul? Lepas tu kita ada kalau nak kira luas 2 pi J, betul? 2 pi J, betul ke? Betul? 2 pi J, betul ke? Betul? Tak fokus ni, tak fokus. Nak kira luas macam mana kira luas? Ada satu lagi tertinggal dalam benda. Siapa boleh detect, saya bagi hadiah. Siapa boleh detect, saya bagi hadiah. Saya ada beli hadiah hari ni. Banyak ni. Okey. 2 pi, kalau bahasa Inggerisnya 2 pi r square. Okey, jangan lupa nilai square kat sini. Okey. Okey, jadi kalau kita nak permudahkan dia punya luas untuk silinder, AB tambah 4 pi J square lah. Okey, ini adalah luas untuk silinder, bentuk silinder. Okey, sebab tu saya cakap, kalau bentangan kamu betul, luas kamu mesti betul. Okey, tapi kalau kamu bentang salah, kamu nak tambahkan dia punya total keluasan tu, mesti salah. Okey. Yang keempat pula, prisma bentuk tiga segi tapak dia. Ini betul lah Okey, jawapan dia ni betul. Ini pun sama juga sebenarnya. Tak apa, nanti untuk aktiviti seterusnya baru kita tentukan dia punya keluasan macam mana. Yang kelima pula, piramid tapi dengan tapak tiga segi. Okey, ni betul lah tapak dia di sini. Tapak tiga segi. Dan dia ini adalah sisi dia. Sisi puncak. Okey, sisi puncak untuk piramid. Okey, untuk cone pula yang terakhir, ini betul Untuk cone, okey, cone ni sebenarnya betul lah. Dia gambar dia kena buat satu sektor dulu, sektor bulatan. Okey, sektor ni boleh kalau kamu nak buat macam penuh macam ni. Kalau kamu nak buat macam ni boleh tak? Macam ni je boleh tak jadi cone? Boleh lah. Okey, sebab tadi saya cakap apa dia punya minimum kena bentuk macam bentuk slice pizza tu. Okey? Nah, dia boleh kalau nak buat sampai hujung satu bulatan penuh pun
Kalau bulatan penuh tak boleh sebab nanti dia takkan bersambung lah di antara sambungan untuk kon tu. Okey, jadi yang ini betul lah, boleh semak. Okey. So sampai sini untuk bentangan, bentuk-bentuk ni faham Ada tak yang tak faham? Laju sangat ke saya ajar? Tak kan? Okey, terima kasih. 6 orang ni boleh datang ke depan untuk terima hadiah. Asyik. Saya bagi hadiah yang biasa-biasa je lah, tak adalah mahal. Okey, boleh pilih lah siapa nak ke depan. Keychain bentuk ni. Ni tadi saya kebetulan ternampak pelajar PKKI jual kan, keychain. Ni saya punya. Ni saya punya. Pilih yang ni, mana nak? Ada bentuk bunga, ada bentuk hati, ada bentuk baik. Oh, ni tak jantan tak jantan. Okey, semua dah ambil 6 orang, okey. Okey. Masih boleh teruskan lagi? Mana Rizky? Rizky ada bentuk bunga dan juga unicorn je. Bunga boleh ni, nanti kasih adik lah, adik kat rumah kan. Okey. Jadi untuk aktiviti seterusnya, okey, ini dah faham Okey, yang seterusnya ingat tak saya ada pesan bawa gam dengan gunting. Okey, bawa gam, gunting, pensel, jangka lukis, okey. Okey, so sebabnya dalam masa 20 minit ni saya nak kamu duduk dalam kumpulan. Okey, group of 5. Macam mana semalam saya berfikir kedudukannya lain lah sebab sekarang kamu dah duduk tempat lain-lain kan. Okey, jadi saya nak grup yang ni je 4 orang. 4 orang satu grup, 5 orang belakang satu grup. 5 ni 2 Fifi tak ada tak apa. Anggaplah 5 orang. Okey, 3 2 orang sana satu grup. 3 ni 2 orang sana satu grup. 3 ni sebaris lah, senang cerita sebaris ni. Sebaris. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6. Boleh Grup 6, okey? 6 grup ni saya nak kamu lukis. Siapa yang laju tangannya? Mirza, tolong Mirza. Saya nak kamu ambil ni. Potong kecil-kecil. Dah potong kan? Ambil je. Buat bulatan. Lepas tu tampal belakang dia ni. Abaikan dia dulu. Betul. You susun macam ni 4 bahagian. Okey, apa tugasan yang saya akan bagi adalah kamu nanti duduk dalam kumpulan. Okey, dah duduk dalam kumpulan kan? Saya ada 5 bentangan yang saya akan tunjuk sekejap lagi. Okey, Mirza akan tampal dekat depan. Kamu kena wujudkan satu objek secara fizikal. Okey? 1, 2, 3. Satu kumpulan satu. Ada 5 bentuk. Kamu kena try buat 5. Okey, siapa yang tak 5? Okey, mana yang dah mahir mesti dia boleh buat 5 terus. Okey, ini satu kumpulan hijau. Yang tak ada, kamu siapkanlah. Lengkapkan je, buatlah. Sebab tu buat dalam kumpulan. Jangan buat sorang-sorang. 3, 4. Betul tak?
Pukul 5. Satu kumpulan nanti boleh duduk satu kumpulan. Sini. Muhammad buat dengan tu dah siap dah. Contoh bentuk satu. Okey, bentuk yang saya nak cabar saya cabar okay. Bentuk yang pertama adalah bentangan untuk cube. Okey, yang kedua adalah cuboid. Okey, sebelum 11.30 siapa siap 5.5? Saya dah bagi kertas craft kan, dia macam kertas untuk kita buat bentuk lah. Okey, kamu hasilkan bentuk ni secara fizikal. Lukis and then kamu gunting and then kamu try gam, dapat tak bentuk ni? Okey, buat 5.5. Okey, nampak tak yang ada line tak putus-putus ni kan? Itu maksudnya kamu kena lebihkan sikit ruang untuk digam. Okey, tadi kita dah buat bentangan betul. Bentuk untuk kubus, cube. Untuk cube bentuk dia T kan. Tapi ada lebihan-lebihan ni untuk kamu gam nanti. Mengikut lukisan. Okey, kamu ada 5 orang. Ya. Satu kumpulan 5. Okey, jadi ada contoh kalau grup yang ada 5 orang, seorang satulah. Kalau yang ada 4 tu, seorang akan buat 2 bentuk. Okey. 2 bentuk tu pilih yang senang lah. Okey, dari bentuk ni sebenarnya saya akan ajar macam mana kamu nak kira dia punya total jumlah keluasan bentuk tersebut, bentuk 3D tersebut. Untuk buat kotak kita perlukan pensel pembaris saja. Okey? Terima kasih. Buatlah kertas tu kertas A4 kan. Kamu jangan pula lukis kecil je. Lukis penuhkan semaksimum kertas A4 tu. Besar-besar lah. Sebab kalau tak besar nanti kamu nak lipat jadi kecil je bendanya nanti. Ya betul. Daripada 2D kita lukis 2D. Tapi nanti kita dah gunting jadi 3D. Okey. Terima kasih Mirza. Kita seorang berdua. Seorang satu kan, kamu ada 4 orang. Ada 5, seorang je yang akan buat 2. Macam mana nak buat? Lukis dulu ke atas kertas bentuk-bentuk yang saya dah tunjuk kat depan ni. Lepas tu kamu kena gunting lah. Gunting ikut garisan. Lepas tu kamu macam ni. Saya sebenarnya nak tunjuk ni kan, kalau okey, kalau sebenarnya kita nak planning dekat makmal betul. Okey, ini adalah bentuk cuboid. Saya nak tunjuk, patutnya ini saya nak tunjuk dekat skrin lah. Okey, bentuk cuboid. Kubus, cube lah, nampak dia punya bentangan. Saya nak tengok kamu, saya nak tunjuk kamu macam mana kalau kita tutup. Okey, dia bergerak macam ni untuk jadi satu bentuk 3D. Okey, nampak tak? Mula-mula kita bila kita buka, dia jadi bentuk 2D betul. Okey, tapi bila kita tutup dia akan jadi satu bentuk cube yang lengkap lah. Okey, nampak tak? Saya tunjuk satu-satu lah sebab tak ada screen. Okey, dia asal dia macam ni. Tapi bila kita tutup dia akan jadi macam ni. Macam tu lah.
Kamu Sama. Lukis. Lukis. Nampak tak kat sini? Nampak Zaman nanti yang lebih-lebih Yang lebih-lebih tu nanti kita akan gam. Untuk cone dia, bentuk dia macam mana? Tak ada internet pula. Ya. Yang bulat tu sebenarnya tapak dia. Ikutlah kamu nak buat besar boleh. Yang penting dia sama saiz lah. Kalau apa tu, dekat bulatan tu ada macam lebihan lah untuk kamu gam nanti. Gam dekat dia punya ni, sektor dia. Siapa yang tak nampak tu boleh lah tengok ke depan. Okay, boleh tengok ke depan, tengok. Apa tanya soalan tu? Betul. Semaksimum boleh. Kamu nak buat kecil pun boleh, tapi nanti bentuk tu kecil lah. Gunting betul-betul Laish. Cikgu terima kasih Yang RPH nanti saya print dulu. Nanti saya bagi ke cikgu. RPH bulan lepas. Okay. Cuma sebabkan RPH dah kurang hari tu kan sebab kita jaga exam kan. Jadi just tantangan RPH yang ada je lah, laporan je. Cuma laporan belum siap lagi. Nanti dah siap saya bagi. Okay cikgu, terima kasih. lukis tegak boleh. Lukis tegak. Tegak boleh, melintang boleh. Tempat saya kan masih nampak. Jangan jatuhkan. Dia rakam tak tu? Rakam kan? Sebaik tak rakam. Tak apa. Ni Inas buat cantik. Kalau kamu buat jarak ni, yang lain pun kena sama. Faham tak? Kalau buat berbeza-beza, dia tak jadi satu pusingan lengkap. Kecilnya besar lah. macam Ni sini macam ni lah buat kotak ni. Besar macam tu. Kalau kecil ni kamu gunting nanti nak oh sorry luas bentuk 3G. Muhyiddin buat bentuk apa? Buat. tak jadi tu. Orang buat bentuk apa? Nombor 3. Dah buat kotak belum? Buat kotak lu. Dah buat kotak? Buat kotak. Lepas tu buat bulatan je dah. Bulatan jangan pakai jangka lah. Ini okey? Boleh. Saya potong. Sebab tu saya suruh buat besar. Semaksimum mungkin nanti senang nak potong. Kotak yang bawah tu kena sama. 4 kotak tu. Tengah-tengah. Dia kena sama dengan kotak yang kiri kanan tu. Ni kan tengok tengok saya tunjuk ni.
Ini nilai kotak ni kita label dia A tau. A, yang tengah-tengah ni B. Okey, tapi tinggi ni sama dengan A. Tinggi ni sama A. So kena sama. Boleh potong. Yang dah siap boleh potong, lepas tu try cantumkan. Jadi tak bentuknya. You potong ikut bentuk lah. Ni dah cantik ni. Ni siapa dia? Maksud saya macam ni. Ni nanti dia akan lari sikit. Sebab kamu tak ikut kotak ni. Dia kena sama. Ni pun sama juga. Ni sebab ni terpanjang sikit kan. Kalau you tengok, contohnya ni 0 sampai 5 kan, 5 cm. Tapi ni patutnya sampai sini je. Ya. Saya nak potong di luar garisan. Potong di luar garisan. Kalau contoh yang kamu buat bulat-bulat macam ni kan, kita potong inilah. Potong ni. Dia susah sikit lah. Tapi kalau tu kan dia buat 4 je kan. Kamu buat 5 boleh lah, potong banyak sikit lah. Dia buat 3 pun dah cukup lah sebenarnya. Kamu buat yang mana ni? Silinder. Boleh lah, silinder ni. Boleh, 5 pun boleh. 3 boleh, 5 boleh sebenarnya. Dia yang penting boleh melekat. Tak kisah, gunting dari mana-mana boleh. Sini boleh, sini boleh. Yang itu tepinya kan? Yang tepi ni. Tapi nanti kecil lah kamu punya kon tu, kecil lah. Kalau kamu buat besar sikit, jadi besar sikit. Dia sebenarnya sektor ni sama panjang dengan bulatan ni. Bulatan ni kamu jari dia berapa tadi? Dia punya panjang daripada center ke tepi. Main buat je. Cuba ukur. Contohnya gini 0 ke 3 kan. 3 nak kira dia punya perimeter tu pi r kan. 3 kali 2 dapat 6, 6 kali ni dapat 9 lebih lah. Dia patutnya ni panjangnya 9 juga. Sebab nanti dia nak buat lengkap bulatan tu. Kalau kamu buat lebih pun tak apa, sebab nanti boleh selit ke dalam dia. Apanya? Betul tak? Ni jadi nanti. Ini kenapa buat macam ni? Dia sepatutnya bulatan tu bercantum dengan kotak tu. Tapi boleh je, dia akan jadi. Cumanya kamu tak ni lah. Tak, apa tu nama? Dia punya bentuk tu dah terpisah lah. Boleh je. Try gunting je. Nanti kotak tu kamu bila kamu pusingkan tu dapat tak kotak tu? Okey, sebenarnya masa sangat mencemburui kita. Pintar. So saya ingatkan nak minta kamu display kat depan kan, bentangkan kan. Tapi sebab 11.30 nak segak kan. Jadi daripada sini nak ke Dewan Besar sana 5 minit lah saya bagi kan. Kan? Baiklah. Kan segak dekat Dewan kan. Dewan Besar kan. So kita berhenti sampai sini dulu. Okey, tapi nanti dekat sama ada kamu nak buat kat rumah, sambung kat rumah, ataupun kelas seterusnya nanti bolehlah buat sama-sama Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Kita jumpa. Okey, ni contoh piramid bentuk 3 segi dah jadi dah. Okey, ini contoh. Ini kamu simpan dulu
Nanti next class kita ni.